Belum sampai setahun, dah rosak phone Xiaomi flagship aku ni. Apa cerita ni Xiaomi? Ayat tu sebenarnya sesuai untuk kau yang kedekut nak beli power bank yang mahal dan berkualiti untuk 3 biji phone kau yang mahal ni. Tapi aku faham masalah korang. Ada ke power bank yang support sampai 90 watt dan juga 120 watt macam Poco F7 Ultra ni? Habis kau ingat? Aku buat video memekat sesaja daripada tadi. Dekat tangan aku ni ada 3 power bank Xiaomi yang terbaru. Nombor 1, Xiaomi 212 watt. Nombor 2, Xiaomi 165 watt. Dan yang ketiga, Xiaomi 33 watt power bank. Kita tengok power bank yang paling bangsawan. Design power bank ni memang bangsawan. Korang tengok, walaupun agak berat bila aku pegang, tapi bila kita pusing keliling, memang nampak premium betul. Okey, di bahagian atas ada charging, 1 USB dan 2 C. Korang boleh in, boleh out juga. Dan di bahagian bawah ada tulis Xiaomi. Kapasiti dia agak besar, 24,500 mAh. Design transparent ni memang premium betul. Untuk bahagian skrin ni, bila aku picit satu kali, akan keluar fast charging protocol. Ada untuk Samsung, Huawei, Apple dan sebagainya. Power bank ni sesuai untuk bawa travel dan juga masuk flight. Untuk lubang pertama dia ada 140 watt charging. Nombor 2 dia tak tunjuk. Nombor 3 120 watt. Kabel C to C korang akan dapat. Sekarang aku nak cuba dekat Poco F7 Ultra aku. Okey, kita pusing tengok support ke tak support. 120 watt weh. Memang support lah maksimum dia. Ini adalah display masa korang tengah charging phone. 1, 2, 3. Sap. Tengok. Masuk 120 watt. Harga asal mungkin agak mahal, tapi jangan risau, Xiaomi ada buat promo. Power bank bangsawan yang kedua pula. Design power bank yang kedua ni agak nampak ringkas. Dekat bahagian skrin korang akan dapat berapa kapasiti yang tinggal. Dekat sini ada lubang C masuk dan juga C keluar. Yang paling menarik sekali, dia ada built-in kabel. Okey, tolak sikit dan korang boleh keluarkan kabel yang tak sampai 1 meter ni. Sekarang aku nak cuba mengecas Xiaomi 15 Ultra aku ni. Tengok. 90 watt babe. Xiaomi 15 Ultra dengan power bank 165 watt ni. Kalau dah watt tinggi, Poco pun tak ada hal juga dah. Tengok, 120 watt juga. Power bank yang ni pun sama juga. Harga asal agak mahal, tapi jangan risau, Xiaomi ada buat promo. Yang terakhir, 33 watt magnetic power bank. Warna putih. Untuk power bank yang ni bagi aku agak ringkas saja. Tapi kelebihan dia adalah magnetic charging dekat sini. Di bahagian tepi ni tak ada apa-apa, hanya ada satu button saja. Di sini ada lampu, di sini tak ada apa-apa. Dan di bahagian atas ada satu lubang C, ada bahagian lampu dan sini aku tak pasti untuk apa. Tapi tadi aku buka kotak, macam ni kedudukan dia. Sekarang aku nak cuba bahagian wireless dia dulu. Kita tengok support ke tak support. Alright, support. Nampak? Wireless charging dah start. Dan aku nak cuba bahagian kabel dia pula. Alright, 1, 2, 3. Tengok apa protokol yang keluar. Quick charging. Okey lah, sebab iPhone ni pun 90 watt sebenarnya. Dan untuk model yang ni pun korang jangan risau, Xiaomi ada bagi promo juga. Kalau dah pakai phone bangsawan, jangan berkira nak pakai power bank pun bangsawan. Apa pendapat korang? Baik beli power bank Xiaomi ataupun